Hai semua, hari ini Dara berasa Kak Ike nak kongsi satu resipi hidangan tradisi yang sedap dan jadi kegemaran ramai iaitu kerabu lawa daging salai. Pasti korang tak sabar dah nak cari resepi kan? Jomlah kita masak. Mula-mula panaskan air dalam periuk, kemudian masukkan daging salai dan rebus seketika untuk lembutkan teksturnya. Bila daging tu dah cukup lembut, angkat dan toskan. Cara ni optional je tau, kalau tak nak rebus pun tak apa. Tapi Kak Ike suka rebus dulu supaya lebih lembut. Kemudian tumbuk atau ketuk daging tadi hingga sedikit nipis supaya lebih mudah digaul dan rasanya lebih meresap. Nak makan pun mudah. Dah siap tu, ketepikan dulu. Seterusnya satukan udang kering bersama cili padi. Kisar dua bahan ni hingga halus. Kalau rajin nak tumbuk, boleh guna lesung batu. Dalam mangkuk besar, masukkan semua bahan kisar tadi bersama santan pekat. Nak guna santan fresh boleh, santan kotak boleh, bergantung selera masing-masing. Tambahkan sedikit garam dan juga gula dengan secukupnya. Gaul hingga semua bahan larut dan kuahnya nampak berkrim. Masukkan bunga kentang yang dah dihiris nipis, kelapa parut sangai dan hirisan bawang merah. Kelapa parut dan bawang merah tu kalau nak kisar halus pun boleh, tapi Kak Ike nak cepat, hiris je. Kacau perlahan hingga semua bahan tu sepati dan beraroma. Seterusnya masukkan hirisan kacang botol dan juga jus limau nipis. Kacau lagi perlahan hingga semua bahan tu sepati dan beraroma. Kacang botol tu boleh je ganti dengan kacang panjang atau daun selon. Hiris nipis-nipis dan campur, memang sedap. Akhir sekali masukkan daging salai yang kita dah tumbuk tadi. Gaul-gaul sampai rata hingga semua bahan kerabu ni bercampur sempurna. Rasalah dulu kerabu tu. Kalau kurang garam, tambah. Kalau kurang rasa masam, tambah limau. Ikut selera masing-masing. Kalau nak pedas, tambah cili padi pun boleh. Kita kan yang nak makan tu, suka hati kita nak tambah apa pun. Dah siap kerabu lawa daging salai kita. Lemak santan, harum bunga kentang, pedas cili padi dan rasa salai daging yang unik. Memang buka selera. Korang janganlah tak cuba. Penat Kak Ike share resepi ni. Janji buat nanti, okay? Nak tengok Kak Ike masak secara live? Jom interaksi kami di TikTok Majalah Rasa setiap Selasa dan Khamis jam 11 pagi. Ingat makan, ingat rasa. Jangan lupa tonton.